Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel saya. Okey, menu yang saya nak kongsikan dengan anda semua hari ini sangat simple, iaitu spaghetti goreng bersama dengan fish fillet ya. Okey, jom saksikan macam mana saya masak spaghetti goreng. Okey, sekarang kita rebus spaghetti sehingga masak. Sementara tunggu spaghetti yang direbus masak, kita goreng fish fillet dulu ya. Okay, kita dah panaskan minyak, kita masukkan cili flakes sebanyak mana yang rasa nak pedas, boleh masukkan banyak. Lepas tu saya masukkan daun basil. Okay, kita kacau, simple je kalau nak buat spaghetti goreng cara saya lah. Okey, memandangkan saya malas nak blend bawang, saya akan guna yang sebut je. Sebut bawang merah dengan bawang putih. Simple je. Okey, chili flakes tadi kan dah garing macam tu, dah naik bau. Sekarang kita boleh masukkan terus spaghetti. Okey, kita masukkan spaghetti. Okay, kita kacau. Dia ada sebati spaghetti dengan yang kita rempah yang kita goreng tadi. Sekarang saya nak masukkan perasa apa semua ya. Okay, masukkan sedikit air. Senang je, simple sahaja. Okay, masukkan serbuk perasa. Sedikit gula. Okay, kita kacau rata. Okay, last kali untuk rasa menarik dia berbakit lagi bau dia, kita masukkan mixed herb. Okay, ni kalau nak tambah chili flakes pun boleh, tapi saya dah kira sebab anak tak makan pedas sangat. Okey, dah siap. Senang kan? Okey, jom kita hidang. Alhamdulillah, spaghetti goreng kita dah siap. Okey, kita makan bersama fish fillet dan juga sedikit salad. Simple je awak. Anak-anak mesti akan suka. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.